Selamat datang dan menonton info dan sinopsis telefilm Hanya Kita. Telefilm ini yang akan disiarkan pada 21 April 2024 di TV2 atau platform media Selangor. Idea asal dan skrip oleh Siti Jasmina Ibrahim. Arahan Cemi. Terbitan Motom Sendirian Berhad. Telefilm ini dilakonkan oleh Ungku Ismail, Ropi, Christina Suzanne, Syed Muhammad Bakir, serta terdapat beberapa pelakon membintangi telefilm ini. Sinopsis telefilm Hanya Kita. Telefilm ini mengisahkan Adam yang terpaksa menjalankan tanggungjawab menjaga dua orang anak buahnya yang telah kehilangan ibu. Adam terpaksa melayan kedua anak buahnya yang agak nakal sehingga sering memarahi mereka. Laila, seorang guru sekolah, cuba untuk mengambil tanggungjawab itu selepas melihat cara Adam menjaga anak buahnya itu. Apakah yang terjadi? Adakah Adam akan meneruskan tanggungjawab atau anak buahnya itu akan dirampas oleh orang lain atau Cikgu Laila? Jangan lupa menonton telefilm Hanya Kita.